yang sedang berkata wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini soalannya. Siapa yang sedang berkata wan najmu wasyajaru yasjudan? Memanglah di bacaan itu yang dibaca oleh Sayyid Syekh Al-Mutawalli, pembaca dia, pembaca asal dia, yang baca ayat tu wan najmu wasyajaru yasjudan. Satu lagi sambung Mutawalli juga baca Dzul jalali wal ikram wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah Ta'ala yang cantik, mulia, gilang, gemilang, amat kemuliaan. Ditanya juga di sini, siapa yang sedang berkata wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Sebab soalan ni timbul, keluar pertanyaan macam ni. Quran ada bayan. Sebab Quran tu ada bayan, penjelasan dalam Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah dia kitab yang terang lagi nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqin. Quran berbahasa Arab, dan inilah dia Quran yang terang lagi nyata dan berbahasa Arab, agar kamu, supaya kamu berilmu dan berpengetahuan dan berakal. Dan lagi Quran tu pula ada Furqan di dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kepada bulan Ramadan lah kami turunkan Al-Quran itu, dan pada sesiapa yang untuk manusia, yang pada bulan Ramadan lah kami turunkan Al-Quran itu untuk petunjuk kepada manusia, bagi sesiapa yang mau menerima petunjuk. Sesungguhnya Quran itu mempunyai furqan. Ada perenggan-perenggan cakap. Rumah tak sama dengan itik, kuda tak sama dengan pen, lain bentuk dia. Begitu jugalah Allah Ta'ala tak sama dengan Tuhan. Penjelasan begitu jelas. Lagi perbezaan-perbezaan ilaha dengan Allah Ta'ala itu pun tak sama. Ini sebab soalan-soalan ini saya tanya sebagai mata pelajaran bagi kamu, supaya kamu dapat kefahaman yang baik. Kenapa soalan ini ada? Apa guna perkataan itu? Yang kedua soalan ini. Yang ketiga lagi soalan, setelah Allah Ta'ala buat langit dan bumi ini mengambil masa 6 masa. Lepas siap mengambil masa 6 masa, Allah Ta'ala bersemayam di Arsyul Azim. Allahu laqasama wa ma bainahuma fi 6 ayyamin summa istawa 'ala al-'arsyil 'azim. Setelah Allah cipta langit dan bumi, mengambil masa 6 hari, 6 masa, kemudian kami bersemayam di Arsyul Azim. Apakah yang dimaksudkan dengan Arsyul Azim? Adakah Arsyul Azim ini sebagai satu singgahsana, tempat seperti mana sultan, raja-raja duduk bersemayam? Adakah Allah Ta'ala tu cerita tu di sana? Oh, di sana tempat dia bersemayam, tak ada kena-mengena dengan kita. Begitu juga wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada pembaca-baca wal ikram, mana cara gaya qiraat. Kalau baca wal ikram pun betul, dzul jalali wal ikram pun betul. Sebab bacaan tu mengikut qiraat tata bahasa yang orang mempelajari. Tidak haram dan tidak betul, dan bukan kata tidak sah. Jadi di sini persoalan-persoalan dia yang dimaksudkan, yang saya tanya di sini, Arsyul Azim tu di mana? Kursi itu di mana? Jangan pasing mencakap wallahu a'lam aja, tak mau. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sendiri soal, sendiri jawab. Tak mau macam tu. Sikit-sikit wallahu a'lam. Sikit-sikit wallahu a'lam. Tak boleh, sebab Quran tu ada bayan. Hudan linnas. Kenapa nak kata Quran tu wallahu a'lam? Kalau tak tahu, kata tak tahu. Kalau tahu, kata tahu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawapannya.